seterusnya lepas zikir tak boleh minum air. Pasal apa? Sebab zikir ni seumpama api. Kalau kita ada penyakit hati, jadi dia bakar semua penyakit-penyakit tu. Dia menghapuskan semua penyakit-penyakit dalam hati kita tu. Sifat-sifat buruk semua dia bakarnya. Sebab zikrullah ni dia panas. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab tu bila mana panas bukan cara, panas mana apa? Kesan dari kita ni kering rengkung, panas. Bibir kita kering. Itu kesan zikrullah. Panas. Tapi bukan panas ambil air minum. Jadi nak sejukkan balik ialah dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dengan kita kata ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif, ya latif. Itu cara menyejukkan anggota kita bila mana kita berzikrullah. Jadi bila mana api dah menyala dalam diri kita, api cinta pada Allah tu dah menyala. Ambil ayat kita, simbah ayat macam kita simbah api, habis, tak apa, rugi zikir. Jadi wa adamu syurbi qaqibahu, dan tidak minum air selepas zikrullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.